Okey, selamat datang semua. Pernah tak anda tertanya-tanya kenapa sesetengah benda tu senang sangat kita nak ingat, tapi benda lain, hilang macam tu je. Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar satu rahsia pembelajaran yang sangat-sangat berkesan sebab ia memang ngam dengan cara otak kita berfungsi. Baiklah, jom kita mulakan dengan satu eksperimen minda yang simple. Cuba fikirkan dua perkataan ni. Satu, pokok. Dan satu lagi, kebenaran. Mana satu yang terus pop-up image dalam kepala anda? Saya boleh agak, mesti perkataan pokok kan? Soalan inilah yang menjadi teras perbincangan kita hari ini. Sebab jawapan kepada soalan ini akan mendedahkan satu misteri besar pasal macam mana otak kita sebenarnya diprogramkan untuk belajar dan simpan maklumat. Perbezaan antara pokok dengan kebenaran ni, ia bukan setakat pasal bahasa tau. Ia sebenarnya kunci untuk faham satu prinsip asas tentang cara otak kita direka untuk belajar. Senang cerita macam ni lah. Perkataan konkret macam pokok, buku atau guru, semua ni merujuk kepada benda yang nyata yang kita boleh nampak, boleh sentuh. Jadi otak kita senang nak proses. Tapi sebaliknya, idea abstrak macam kebenaran atau usaha, tak ada rupa fizikal kan? Sebab tu minda kita macam susah sikit nak pegang atau nak gambarkan. Dan ini bukan main cakap-cakap kosong ya. Sumber rujukan kita pun sahkan benda ni. Kajian-kajian mendapati yang orang ramai akan ambil masa lebih lama dan nampak teragak-agak bila kita suruh diterangkan maksud perkataan abstrak. Senang keliru pendek kata. Okey, yang menariknya pasal pemerhatian simple ni, ia sebenarnya jadi kunci kepada satu teori pembelajaran yang sangat-sangat power. Cuba bayangkan, otak kita ni ada dua lorong atau laluan mental yang berbeza untuk proses maklumat. Okey, laluan perkataan ni, dia proses bahasa lah. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Laluan image pula, dia uruskan benda-benda visual, gambar, bayangan dalam kepala kita. Masalahnya, kebanyakan cara kita belajar kat sekolah dulu cuma fokus pada laluan perkataan je. Bila kita cuma baca teks atau dengar ceramah, kita cuma guna satu laluan je. Tapi, bila kita gabungkan perkataan dengan image, kita sebenarnya sedang cipta satu sambungan yang berkali-kali ganda lebih kuat dalam otak. Inilah dia teras kepada kuasa pembelajaran yang sebenar. Jom kita bagi nama rasmi pada idea hebat ni. Ia dikenali sebagai teori pengkodan dua atau dalam bahasa Inggeris, dual coding theory. Teori ni bukan idea baru yang entah datang dari mana ya. Ia hasil daripada kajian yang sangat mendalam dalam bidang psikologi kognitif oleh Paivio dan Clark. Diorang nak faham macam mana sebenarnya kita ni menyimpan pengetahuan dalam minda kita. Inilah dia definisi utamanya. Teori ni kata kita ada dua sistem mental yang berasingan. Satu untuk uruskan bahasa, satu lagi untuk uruskan image. Dan poin paling penting, kedua-dua sistem ni boleh berhubung dan bekerjasama. Okey, model ni tunjukkan macam mana ia berfungsi. Nampak? Sebelah kiri, sistem lisan, proses perkataan. Sebelah kanan, sistem bukan lisan, proses image. Perasan tak sambungan kat tengah-tengah tu? Itulah dia jambatan ajaibnya. Jambatan inilah yang buat bila kita sebut pokok, pop, terus keluar image pokok dalam kepala. Jadi pembelajaran yang paling mantap akan berlaku bila kita bina dan kuatkan jambatan ni. Okey, teori ni memang sedap didengar. Tapi, betul ke ia berkesan dalam dunia sebenar? Jom kita tengok bukti. Petikan ni datang daripada satu kajian yang sangat menarik. Para pengkaji ambil teks sejarah yang terus terang cakap agak bosan dan mereka tulis balik guna bahasa yang lebih hidup, yang deskriptif. Bahasa yang seolah-olah melukis gambar dalam kepala kita. Macam ayat ni. Dan hasilnya sangat-sangat jelas. Pelajar yang baca versi yang penuh dengan gambaran ni bukan saja rasa teks tu lagi menarik, tapi markah mereka dalam ujian pemahaman dan ingatan jauh lebih tinggi. Ini bukti kukuh yang bila kita aktifkan laluan image, ia memang beri perbezaan yang besar. Ringkasnya macam ni, bila anda kodkan maklumat dalam dua format, iaitu perkataan dan image, anda sebenarnya cipta dua jejak ingatan, bukan satu. Ini macam menggandakan peluang anda untuk ingat balik maklumat tu nanti. Ia buat ilmu tu jadi lebih melekat. Jadi, macam mana kita nak guna kuasa hebat ni? Jom kita beralih dari teori kepada praktikal. Kita akan ubah ilmu ni jadi satu strategi yang anda boleh terus guna lepas ni. Ini soalan paling penting sekali kan? Macam mana kita nak ambil teori psikologi ni dan jadikannya satu alat yang betul-betul berguna untuk pembelajaran kita seharian? Caranya lebih senang daripada yang anda sangka. Okey, pertama, baca satu konsep. Kedua, berhenti sekejap, pause dan cipta satu image mental yang ringkas untuk konsep tu. Tak perlu lukis pun, bayangkan je.
Ketiga, sambungkan imej-imej tu jadi macam satu cerita pendek. Dan yang terakhir, cuba terangkan balik konsep tu tapi guna cerita visual dalam kepala anda sebagai panduan. Contohnya, katalah anda tengah belajar pasal sejarah satu pertempuran. Janganlah cuma hafal nama jeneral dan tarikh je. Cuba bayangkan peta strategik pertempuran tu. Visualisasikan pergerakan askar. Cipta imej mental untuk saat-saat penting. Bila buat macam ni, anda sebenarnya sedang cipta satu filem dalam kepala, bukan sekadar senarai fakta yang kering dan membosankan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran ni. Mungkin selama ini kita dah salah faham tentang belajar. Mungkin rahsianya bukan tentang paksa diri kita kerja lebih keras untuk hafal lebih banyak, tapi tentang bekerjasama dengan reka bentuk semula jadi otak kita, iaitu dengan menggunakan kedua-dua saluran perkataan dan imej untuk membina pemahaman yang lebih mendalam dan lebih kekal lama.